Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali di Create Channel dengan saya Bro Syam. So aku baru sampai Tambunan dan aku akan check in di sini hotel Nucifera Hotel. Dia sudah rebranding. Dulu saya dengar dia adalah Raffles Shah Hotel ke? Tapi dia sudah cat baru, buat balik baru, dan kita check out Santai Crib review apa yang ada dalam bilik. Let's go. Nucifera Hotel lobby. Tengah tidak datang. So, saya ambil view padi. Bilik nombor 2. Assalamualaikum. Okay, ini adalah bilik dia. Dia dah bagi notice. So, ini adalah first. Saya sudah letak barang, kami sudah simpan barang. Dia ada bagi tempat setrika. Dia ada bagi ini dengan dryer. So, 2 hanger. Ini dia punya almari. Yang ini bilik tandas ada water heater. Sangat besar. Water heater berfungsi dan baik. Saya sudah letak barang-barang. Kami sudah stay sini 1 malam. Ini dia ada tempat tandas. Clean, very clean. Senang kasi mandi budak, bibi ke apa. Very nice. Yeah. Dan di sini ada view padi. So ini adalah katil queen size. Dan saya dah bawa juga untuk baby saya, baby cot lah. Dalam sini dia ada bagi botol 2 ni. Yang buat cawan, ada kopi sudah kena minum. Ada water heater dia bagi. Sini ada 2 slot electrical dengan 1 slot yang ini untuk yang di bawah ni lah. So ada tempat makeup table. Ada kipas dia inilah kipas ceiling dia. Dengan itu ada aircon dia quite good. Sejuk juga malam-malam. Dan view paling mahal di hotel ni adalah view padi. Tengok tu view padi guys. Harga bilik ni masa walk-in RM109 untuk deluxe room. Dan sebelah ni adalah king size room, macam suite room gitu. So view padi dia lah mahal. Saya suka view ni. Ni yang kita mau tengok pagi bangun. Malam pun sejuk juga di sini. Oh, inilah view dia. Harga dia pun quite nice, 109, dan juga di Pekan saya. Spacious juga lah bilik ni. Cuma satu, wifi dia ada, tapi selalu disconnected. Dan TV pun dia tiada. So, ya, katil queen size room. View pagi guys. Lah view padi. So guys, aku sudah stay sini 1 malam. Satisfaction rating aku akan bagi adalah 4 bintang. Very nice juga kawasan sini. Dekat dengan Pekan. Pekan dia sebelah sana saja. Sana turun saja, dekat saja. Dan yalah, okey jugalah, dekat, murah satu, dan baru kan, bangunan macam dia renovation dengan kawasan baru lah. So
quite nice yang view padi tu lah kita enjoy tengok pagi-pagi. So 4 bintang satisfaction rating untuk tidur di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Peace out to the max. Such a great review. Yaza.